terbakar nampak. Kawasan Rustak Selatan nampak terbakar tu oi. So alhamdulillah ni nampak macam teduh sikit. Ni ada apa ni? Tayar pecah apa oi nampak. Tayar pecah nampak. Dek 8 hampir tegak badan. Kalau hampa starting motor tu, handle tu make sure dia straight. Okey, Assalamualaikum. Bertemu semula kita. Kalau hampa boleh tengok cuaca petang ni memang panas gila. Aku pun sebenarnya aku tak mau balik lagi. Aku nak tunggu macam redup sikit lah. Tapi kalau aku tunggu redup lagi lambat lah aku nak balik kan. Tapi tak apa, kita balik slow-slow. Sekarang dah pukul 5.30. Mungkin aku sampai Penang dalam pukul 6.30 macam tu. Kalau hujan pun at least okey lah sikit kan. Bagi rasa macam nyaman sikit, sejuk sikit. Okay, motor pun dah isi minyak tadi penuh. So kita boleh terus shoot balik lah. Kamu tengok rumput dekat Polimas pun kokoh kan. Nampak padang pun. Padang ada certain part tu aja hijau. Yang lain semua kokoh lah. Panas guys, panas. Jadi petang ni kita balik santai-santai saja. Sambil-sambil buat video. Traffic light ni agak lama. Aku harap aku boleh lepas lah. InsyaAllah, insyaAllah. Sekarang apa dia buat benteng-benteng ni. Semua ni nak menghalang daripada ayak masuk ke dalam jalan highway. Kalau tidak, kalau banjir, musim banjir, highway belah ni dia naik ayak tau. Ada langkah pencegahan dah.
sedang berlaku. Masih lagi panas lah. 5.30. 5.30 ni lebih kurang macam pukul 4 dah. Dia panas dia tu. Satu 50 kau bawa. Aku paling laju pun aku rasa setakat 150 aja guys. Aku tak pergi lebih lah. Sebab tengok juga kepada faktor angin. Macam sekarang ni angin tak kuat tau. So tu aku boleh buat laju. Kalau angin menolak hang ke depan, tak boleh sampai 150 tu. Sekarang dia pernah renovate macam ni lah. Game motor tak tahu nak pergi ke belah mana. Boleh aku pergi belah ni lah. Dah tak ada lane tepi. Dah tahun demi tahun kereta semakin banyak atas jalan, semakin jam. Pasal lah kena korbankan lorong semasa ni. Kena buka jadi 3 lane lah. Dulu mana ada jam tak kena sangat. Kalau start je kan.
kita santai-santai lah. Tak perlu laju kan. Tadi aku dah plan santai-santai kan. So kita santai lah. Kawasan Alostak Selatan nampak. Terbakar tu oi. Kalau saja nak bakar tu, takkan orang nak bakar saja kan. Hangui. Ni pun aku duk bau lagi tu. Dia punya asap hasil kesan terbakar tu. Rumput-rumput yang terbakar tu. So Alhamdulillah ni nampak macam teduh sikit. Dia dah awan tutup sikit tadi. Best lah ride. Angin pun banyak membantu aku. Dia tak menolak kan. Okey lah. Ni ada apa ni? Tayar pecah apa lori ni bak. Tayar pecah bak. Tayar dia hancur tu ni bak. Kalau Z8 hampir tegak badan. Duduk macam ni kan. Pegang sebelah. Okey, bagi tegak badan. Hilang lah lenguh sikit. So far hari ni aku tak nampak sangat ada motor-motor yang convoy ataupun ride kan. Motor-motor besar lah terutamanya. Daripada pagi tadi aku tak nampak lagi. Dekat sebiji macam tu je lah. Tu bawa Z8 ni kan. Pada hampa, kalau hampa starting motor tu, start motor, dah buat gear 1, nak bergerak tu, handle tu make sure dia straight. Handle tu make sure straight. Jangan handle tu terkepak. Maksudnya hampa cuba nak corner kanan, hampa nak start motor ataupun nak corner kiri kan, hampa buh gear 1, hampa nak start. Untuk permulaan tu hampa nak kepak handle dulu. Tolong elakkan benda tu guys. Sebab benda tu dia boleh membuatkan kita boleh jatuh. First tu hampa boleh jatuh dah. Lepas tu corner tu, untuk corner jangan corner handle lah. Jangan kepak handle ni sampai banyak sangat lah. Dia punya degree tu jangan pusing banyak sangat lah. Kadang-kadang kan hampa slow kan, apa nak corner terkepak handle ni banyak, confirm jatuh guys. So elakkan untuk memusing handle ni bila corner lah. Sebab tu radius degree untuk dia U-turn dia tak besar tau Z8 ni.
Dan sekarang ni bila aku nak potong kereta, aku nak ubah lane, kita selalunya kita akan buat apa? Kita akan lean, kita macam badan je kan, kita gerakkan bontot kita je, so dia akan corner lah, macam ni kan. Kita bukan corner handle pun. Wah, aku masuk lane kanan, aku masuk lane kiri, aku main bontot aku je, macam tu lah. Mana kita guna handle untuk corner ataupun untuk switch lane. Sama juga lah motor-motor lain pun, walaupun bukan motor besar. Tapi kalau motor kapcai ni, boleh lah kita nak corner, kepak handle, corner masuk simpang plak. Jadi untuk motor Z8, corner kena-kena, turun badan, kepak handle sikit saja, tak banyak ha? Kalau banyak confirm jatuh guys, confirm jatuh.